Video tutorial Geografi Tingkatan 3 Jenis Kegiatan Ekonomi di Malaysia. Kegiatan ekonomi ialah kegiatan manusia yang menghasilkan pendapatan untuk menyara kehidupan. Di Malaysia, kegiatan ekonomi terbahagi kepada 3 sektor utama, iaitu sektor primer, sekunder dan tertier. Sektor primer merujuk kepada kegiatan yang mengeluarkan bahan mentah secara langsung daripada sumber semula jadi. Sektor sekunder pula memberi tumpuan untuk menukarkan bahan mentah kepada barangan siap yang boleh digunakan oleh pengguna. Sektor tertier ialah kegiatan ekonomi yang menawarkan pelbagai perkhidmatan kepada masyarakat. Sebab itu, sektor ini juga dikenali sebagai sektor perkhidmatan. Mari kita jawab soalan yang diberikan. Senaraikan jenis kegiatan ekonomi di Malaysia. Pertama, sektor primer. Sektor ini terdiri daripada pertanian, perlombongan, pembalakan, perikanan dan penternakan. Kedua, sektor sekunder. Sektor ini pula terdiri daripada pembinaan dan perindustrian atau pembuatan. Akhir sekali, sektor tertier. Terdapat sektor pelancongan, perdagangan, pengangkutan, keuangan dan pendidikan dalam sektor ini. Kesimpulannya, kegiatan ekonomi di Malaysia terbahagi kepada 3 sektor utama, iaitu primer, sekunder dan tertier. Ketiga-tiga sektor ini saling melengkapi untuk membangunkan ekonomi negara dan meningkatkan taraf hidup rakyat.